Nah, Ibrahim, satu ketika dulu sahabat saya yang antara yang paling rapat lah. Saya antara orang dalam UMNO yang menyokong cadangan dia masuk UMNO. Bila Presiden UMNO memukakan inilah. Bukan itu saja, kita buat satu gerakan khas yang diterajui oleh Anwar ini, kita panggil tim wawasan. Tim wawasan, yes. Pada masa itu, kononnya tim wawasan ni termasuk Anwar, saya, Najib, Mak Taib, Mahyudin, generasi muda ambil alih UMNO pada masa itulah. Jadi kita buat tim wawasan. Jadi saya patutnya bertanding naik presiden, tapi disuruh bertanding ketua pemuda. Mak Taib pula patutnya ketua pemuda tukar pada naik presiden. Anwar suruh tukar lah. Saya tanya kenapa tukar ni? Dia kata ni ketua naik presiden tak ada jentera. Habis tu pemuda ni ada jentera. Jadi apa relevan kepada saya? Itu Ghaffar Babur duduk Melaka. You tahulah apa nak buat. Oh. Okey. Jadi dia memberi gambaran setiap kali meeting bahawa tim wawasan ini disokong oleh Presiden UMNO. Waktu itu yang amat yakin. Amat yakin. Kita keluar pergi kempen negeri-negeri, kita kata ni Presiden nak macam ni, Presiden nak macam ni. Rupanya tu semua bohong. Bila saya dipanggil oleh Tuan Daim berjumpa dengan Tuan Mahathir pada satu ketika, pada Presiden UMNO pada masa itu, Tuan Mahathir kata, Rahim, boleh tak you panggil Najib, Mahyudin dengan Mak Taib ni buat U-turn. Saya hendakkan Ghaffar satu term aja lagi sebagai timbalan Presiden UMNO, sebab saya ada beberapa masalah yang tidak boleh saya atasi kecuali Tuan Ghaffar yang melibatkan BN dalam tu. Satu saja term, kata dia. Lepas tu berilah sokongan kepada Anwar. Kita dia beritahu, saya kata, kita tiap kali meeting Tuan Datuk Seri, masa tu Datuk Seri beri sokongan kepada tim wawasan. Tidak, saya dah nasihat ke Anwar. Rupa selama ni kita kena bohong. Jadi tapi saya menolak juga, sebab saya kata ni Datuk Seri, saya dah pergi jauh dah. Pergi tiap-tiap negeri, kita dah sudah berikan Tuan punya kata-kata bahawa Tuan Datuk Seri menyokong, Presiden menyokong. Jadi kawan-kawan pun dah semua berangkai bersama-sama dalam untuk kemenangan ini. Jadi saya tak terdaya nak buat satu pusingan macam tu, Tuan. Jadi saya tengok Tuan pun lemah. Dia tak apalah, Rahim, saya tak boleh buat apa. Baru saya tahu tu punya penipuan yang besar. Lepas kita tabalkan dia jadi timbalan Presiden UMNO dan menjadi timbalan Perdana Menteri, senang-senang dia skandalisekan saya, potong saya. Begitu saja. Itu sebab saya kata, saya jumpa Tuan Mahathir, okey, saya berhenti sementara dalam UMNO kerana saya tak nak memalukan hal yang dibuat oleh Anwar kepada saya ni kepada parti. Tapi mesti kembalikan balik jawatan ini kepada saya selepas daripada pembersihan saya. Bila Peguam Negara bersihkan saya, pemuda dipulangkan pada saya oleh Nazri. Tapi Ketua Menteri Melaka Mak Zain pada masa itu tak nak pulangkan. Dengannya dia dapat nasihat, kononnya padahal dah setuju. Kalau tak ada undi tak percaya, jangan berhenti. Dari situ dah saya kena main. Jadi saya dapat pemuda je lah. Itu sebab bila saya lawan balik, Zahid adalah ketua penerangan saya yang mencabar saya balik atas kehendak Anwar pada masa itu. Sebenarnya saya menang. Saya menang dalam pertandingan dengan Zahid ni. 500 orang perwakilan. Patut mengundi pukul 10, pukul 2 dah tahulah. Bilang 500 undi. Ya, sekejap kan. Tapi umumkan pukul 6 petang. 6.30. Something wrong somewhere. Sampai bila sudah kalah, saya baliklah. Tapi besok pagi atau 2 hari daripada itu datang counting agent, pensyarah University UiTM dan 10 student dia memberitahu pada saya, Tuan Sri, saya malulah. Apa yang saya kira ni bukan apa yang diumumkan oleh Datuk Muhammad Rahmat. Yes. Dia kata sebenarnya Tan Sri menang. Dia kata, cikgu, saya tidak ada cikgu. You jangan bohong dengan saya. You bohong, kalau you buat SD, you kena jail. You kena penjara 5 tahun tu. Saya buat, kata dia. Saya bawa SD tu kepada Tuan Mahathir. Tunjuk ni. Mahathir kata pergi jumpa. Ni kalau sahih, buatkan sekali lagi Mesyuarat Agung Pemuda.
4 kali saya cek Anwar buka pejabat, dia tak dapat. Kereta ada bawah naik aja, Anwar dah keluar, ini semua keluar. Yang keempat kali baru saya jumpa Anwar. Tiba jumpa je dia tepuk daya, Allah Rahim, you datang hari ke-16, benda-benda macam ni mesti dalam masa 14 hari. Dah kena lagi. Jadi dah dia potong saya, dia scandalizekan saya bila saya menang pemuda macam ni pula. Zahid buat saya macam ni dengan dia. Jadi kolaborasi dua orang ni lagi 30 tahun dulu telah mendera saya, menganiaya saya, mengkhianati saya sebagai sahabat seperjuangan dalam satu pasukan. Jadi saya dah rasa macam jemu tentang politik UMNO. Saya melihat muka Anwar atau muka Zahid ni campur dengan Lim Guan Eng belakang dia tu. Jadi saya bersara, tapi saya bersara walaupun 20 tahun saya tak berhenti. Saya terus berjuang dalam bidang ekonomi. Dapatlah saya tubuhkan gagasan Badan Ekonomi Melayu untuk mengisi kekosongan orang Melayu yang tak ada ilmu keusahawanan. Perjuang sampai sekarang, saya berjuang terus. Kemudian walaupun saya dilantik dalam RISDA sebagai pengurusi 5 tahun. Masa saya datang RISDA ada 300 juta saja reserve. Saya habis 5 tahun 1.4 billion. Luar biasa. Kan itu mungkin ada award international kepada saya yang saya terima di Madrid, di Dubai, di Los Angeles, kerana perubahan yang seperti ini. Dan juga alhamdulillah lah saya meneruskan perjuangan ini, tak berhenti. Untuk meneruskan lagi, sangga saya masuk 2018 lah. Jadi saya tengok Anwar ni tak boleh pakai. Banyaklah kawan-kawan lagi. Dia lepas jambatan, tongkat dia buang. Dia dah tak peduli lagi. Saya pada Tuan Ghaffar Babar tu dengan bapa saya ex-co Negeri Melaka. Tuan Ghaffar sebagai ketua menteri, rapat macam ni. Saya sanggup sebab arahan daripada tim wawasan yang terutama Anwar Ghaffar, politically lah. Saya sanggup buat tu sampai Tun tak dapat pencalonan yang cukup untuk menaikkan dia. Dia lepas saja, dia potong kepala saya. Astagfirullah, gitu. Ini kawan yang macam ni. Itu saya selemau kepada UMNO. Itulah punca-punca senario yang membawa macam virus kanser di dalam UMNO. Tak ada penghormatan, kejar jawatan, kejar, tak ada langsung perasaan kasih sayang, kemesraan dalam semangat satu pasukan berjuang untuk kepentingan orang Melayu dan negara. Tak ada lagi. Asal dapat aja, tak kira lepas tu kita hagul ke, kita bunuh ke, kita apa. Inilah UMNO. Inilah sekarang ni kifarah yang mereka terima. Saya dah tengok 30 tahun dulu, saya dah baca dah. Sekarang ni depan mata saya berlaku apa yang dulu saya gagal untuk saya nak try juga masuk dari UMNO pada masa tu, tapi kiri kanan semua sekat saya. Okeylah, saya buat bisnes lah. Alhamdulillah. Memang kena blok habis lah. Habis. Jadi saya pun bersyukur dalam perniagaan barulah saya dapat membuat sedikit. Kalau tidak, kena bergantung aja pada pension, susah jugalah agaknya. Alhamdulillah, jadi Tuhan susun tu amat cantik. Jadi saya tengok orang yang macam Anwar ini yang tak ada perasaan perjuangan tulen dan persahabatan yang bersama kan dalam ni, hanya mengejar material, hanya mengejar jawatan, hanya mengejar kuasa, dan tidak ada pertimbangan, mudah dieksploitasi oleh orang lain. Kalau dalam negara kita ini orang Melayu hanya memegang ekonomi 20%, orang bukan Melayu pegang ekonomi 80% dengan kuasa beli dia. Kuasa beli ini boleh membeli diri, boleh membeli pribadi, boleh membeli personality, boleh beli undi. Kuasa politik tak boleh mencabar kuasa ekonomi yang ada dalam negara kita ini. Selagi kita tak perbetulkan ekonomi ini supaya sama-sama kuat dalam ekonomi, masa depan Malaysia ini insya-Allah minority rule majority selama-lamanya.